Salam bisril Fatihah. Waalaikumsalam Ustazah Cinta. Waalaikumsalam semua orang yang memberi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam 'alaihi. Kak ngau makeup sendiri ke upah? Tak, makeup sendiri. Untuk upah-upah naik serabut lah kan. Ish. Tak, tadi Kak kacau dia. Kak cakap nak ikut Abang Kian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله 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 salawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku.
وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Terima kasih Abang Shi. Abang bawah saya dia cakap dia muda lagi, tapi saya rasa atas saya sebab saya muda lagi. Ya betul, Sata Cinta, insyaAllah satu hari nanti kita jumpa. Sata Cinta pun, family Sata Cinta pun apa kurangnya, sama je, lebih lagi pada kami. Hadza min fadli Rabbi. Untuk umrah nanti saya tarikh lain, abah tarikh lain. So mungkin tak satu family lah, satu family tak sama. Terima kasih yang berkongsi rezeki, yang tap screen, yang join live saya hari ni, yang share live, yang repost, yang follow saya. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Tarikh Anis bila? Sepatutnya 25 hari bulan 6. Tapi saya baru dapat takwim baru, takwim SEM baru. So saya terpaksa tukar tarikh. So saya macam tunggu settle SEM 5 ni and tunggu settle intern apa semua dulu, baru saya set tarikh baru. Sebab takut kacau last SEM. Last SEM ni macam busy sikit. Okay, seterusnya Assalamualaikum, Maulid dan Ulami. Okay, kita buat tu dulu. Macam biasalah, ini mana nama Abang Rasul. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi. Assalamu ala al-musyafa'i fil qiyamah. Assalamu alaik. Assalamu
وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Sangat sakit tekak saya. Buku Tadabbur Al-Mu saya dah sampai dekat. Siapa? Terima kasih yang beli buku Tadabbur Al-Mu, buku kasidah kami. Semoga bermanfaat lah. Boleh je live setiap malam lah, insyaAllah kita guna setiap malam. So kalau saya seorang yang bawa kasidah, agak mengah, agak penat, agak barai sikit lah. Sebabnya saya tak ada masa untuk tarik nafas. Macam straight cuma saya. Terima kasih Mali. Lantam nasi. Kakak saya tak ada, kakak saya kerja. Ni pun suara saya macam dah tak nak pergi, dah sakit sangat tekak saya. Allahu Akbar. Kian, datang ke Jang Kian, tolong backup aku. Tak boleh seorang-seorang, tak boleh. Allahu Akbar. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Tak apa. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Rawdatul Jannah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Okey, seterusnya Mahabbah Rasul. Mahabbah Rasul jadi perlombaan bagi sekalian makhluk Tuhan, tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihim kullihim. Seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan mengucup kaki Nabi, mengalir air matanya menangisi kerana rindu kepada Nabi, mengadu domba tentang badan sakit, kerja banyak makannya sedikit. Maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihim kullihim. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, batu yang besar tersangatlah berat, ingin menjadi pengikut yang taat, lalu timbullah dan jua terangkat, lantas ditahan oleh malaikat, maka terapunglah hingga kiamat. Maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihim kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Terima kasih berkongsi rezeki yang tap screen dan jelas acara ni, yang share live dan repost. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. So kalau ikut keadaan suara mungkin habis awal lah. Okay. Dah sakit tu kak, sakit dada. Okay, seterusnya korang nak lagu apa ni? Ya Maulana, Ya Maulana. Nisa Sabian ke? Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Ya Maulana tu yang mana ni? Nisa Sabian ke?
Okay, jaga tinggi dulu lah. Ha, yang tu. Bidadari bidadah. You. Bidadari didadam kan? Tidak. Didadam dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati hati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. 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 Ya Allah, ni dah sampai kat tahap kritikal dah, sampai suara dia sakit dah dekat saya. Saya Korea Kak. Alhamdulillah. Saya bukan Korea, saya orang biasa je. Okay. Jaga tingkir. Okay, jaga tingkir. Minum Marina baru bawa tadi. Pernah masuk Taranum ke ni? Ya, saya pernah. Apa tak juga tinggi. Lagu yang suka boleh PM boleh PM. Umi nak kasi Rabbi Kholak boleh. Tapi saya biasa tengok Umi bawa Rabbi Kholak tu yang Rabbi Kholak. Yang tu saya tak reti sangat. Itu family Umi pro lah. Kalau saya ya Rabbi Kholak Taha min nur. Yang tu. Okay, kita buat jaga tinggi dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah رسولنا وكل مجاهد لله بأهل
sukses kronomitoho. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Abang Konsol Rezeki. Terima kasih Bukhari. Terima kasih semua orang juga Abang Konsol Rezeki, Iqbal Mazlan dan semua orang lah. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Ya Allah, saya dah sakit dada ni ya Allah. Tak balik mus gaya haji gaya sini, gaya Aidilfitri baru balik. Sekali memang kalau gaya haji memang sini je, tak balik. Terima kasih Bukhari, semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Semoga lancar-lancar, terus lancar rezekinya. Saya banyak tengok live orang Indon. Terus lancar rezekinya kah? Begitu. Oh faham ya. Kak layan tak Miss Mom? Saya tak layan sangat Miss Mom, sebab saya bukan budak Miss Mom. Saya dulu MKSS. Body down lah. Terima kasih Puteri, Kak Puteri, semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okey, seterusnya lagu apa ni? Hari ni saya macam banyak rehat kan. Biasanya saya macam habis terus sambung. Hari ni sebab nak merehatkan suara. Kita rehat sekejap. Sebab hari ni saya seorang. Biasanya tukang darbuka pun akan cover saya. Hari ni dia tak cover. Antal Amin Rabbi Khalaq lah kan. Tapi yang version Umi tadi saya tak reti sangat. Penat kau abang kau hari ni. Penat. Tu tahu dia. Saya cuba Okay, kita cuba yang version Umi tu. Saya start cuba. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram nadahu باليا مختار أنت الأمين Itu je saya tahu. Lagi satu ربي خلقها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين Buat Bushrolana Birasulillah. Bushrolana. Kita kasih dia celik mata kejap. Duduk tepi macam ni. Ganti. Bushrolana nilna al-muna zala al-ghana wa falhana والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل الغنى وفلهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Ya, seterusnya Qamarun. Tapi tak boleh, insyaAllah sekejap lagi. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله كف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا زل له بل كان نورا الله الله فنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا زل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا زهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا كل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Terima kasih Abang Kongsi Rezeki yang tap-tap screen, yang share-share live, yang repost, yang follow saya, yang join live saya ni. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Seterusnya Ya Taibah. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا
Seterusnya kisah singkat. Lagu Jawa dah bawa lah tadi. Nah Aisyah, diamlah. Serabut aku. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri tauladan panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Sayyid Abdullah namanya, ibunya Sayyidah Aminah namanya. Umur 2 bulan di rahim ibunya, ayahnya telah wafat meninggalkannya. Setelah disusui ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi 6 tahun umurnya, ibunya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib, sangat menyayanginya. Saat Nabi 8 tahun umurnya, datuknya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh pakciknya Abu Talib yang selalu membelanya. Saat Nabi 9 tahun umurnya, belajar berdagang bersama pakciknya. Umur 25 dilamar Khadijah, bangsawan dan dermawan juga soleh. Saat Nabi umur 35 telah mampu mempersatukan kaumnya. Al-Amin sebagai gelar pertamanya, gelar yang diberikan oleh kaumnya. Ketika 40 tahun umurnya, Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika 50 tahun umurnya, istrinya Khadijah pun meninggalkannya. Kemudian Abu Talib pakciknya juga menyusul wafat meninggalkannya. Ketika di umur 53, Nabi Isra Mi'raj temui Tuhannya. Dari Masjidil Haram di tanah Mekah menuju Masjidil Aqsa penuh berkah. Kemudian naik Sidratul Muntaha, Nabi menerima perintah Tuhannya. Diwajibkan solat yang 5 waktunya, juga diwajibkan kepada umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Allahu Akbar. Okay, waktu sahar. Ada yang tadi terbuka? Terbuka dia dekat showcase saya. Boleh tengok showcase saya. Ni tekan kat atas ni. Tekan beg kuning dekat akaun saya. Dia dekat showcase saya dah buka. Saya tak nak buka beg kuning lah hari ni. Kalau ada yang minta buku, baru saya buka beg kuning. Okay, seterusnya. Sebab saya tak menjual, guys. Tapi kalau ada yang nak, saya buka lah. Guys, buku kat tapi tak belilah. Tak beli apa saya nak buka. Ya Allah. Kak guna buku apa? Saya guna buku ni. Kalau setiap kali live kasidah, yang orang cakap muka surat tu dari buku ni lah. 10 selawat, 3 bawah 50 kasidah. Okay. Okay, waktu sahar. Ayah kerja apa sebab nampak macam orang kaya? Pesta dah apa? Tak ada lah, biasa je. Siapa tu? Boleh tahu ayah kerja serabut lagi on. Tak payahlah kopi. Amin. Semoga terus kaya. Semoga terus kaya, ya Allah. Korang tolak amin korang. Tolak amin. Semoga Sufi 313, semoga Saupi terus kaya. Boleh belikan Mustang untuk saya. Cable maker sebanyak kau. Okay. Maafkan saya live malam ni agak main-main sikit. Saya sakit dada. Kita santai-santai sikit. Sebab tak ada backup hari ni kan. Saya banyak stok lah.
وقت السهر بيطيب الحلال الصفا وبيجود الغليل بالفضل العالي الوفاء وقت السهر بيطيب الحلال الصفا وبيجود الغليل بالفضل العالي الوفاء تلهله رجايا فنران جوا manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri waktu sahur biyatib الحلال الصفا وبيجود الغليل بالفضل العالي الوفاء. Seterusnya habitat tadi saya terskip, saya lupa. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام حبيتك واحلف على ده تسمع زيادة ده أنا مش بنام على بالي ولا انت داري باللي غرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي انشغالي بكل كلمة قلتها لي على بالي ولا انت داري باللي غرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي انشغالي بكل كلمة قلتها لي. Seterusnya rasa je saya. Seterusnya saya rasa dah tak nak pergi ni. So mungkin dalam 1-2 lagi 1-2 lagu je kot. Bushra Lana dah bawa dah tadi. Lagu tu Nabi Kami. Muhammadun 284 ke 280 saya tak ingat. Pintu kedua insya-Allah. Pintu kedua dulu lah pendek. Apa tadi? Apabila tiba di pintu tak jadi saya. Bukan alumni, belum alumni. Lagi 1 sem baru alumni. Lagi 2 sem. Lagi 1 lah. Apabila tiba di pintu kedua, jangan tawarkan ku sendu dan air mata. Apa yang ku perlu di saat itu, bisikan syahadah di telingaku. Wahai kawan, carilah ku di neraka andai nanti tidak kau temui aku.
surga. Katakan padanya kita selalu bersama, bersolat juga puasa di dunia. Okay, Muhammadun. Sekejap Krik. Apa tadi? Aku apa tadi? Oh, Muhammad. Ya Allah. Teruk. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Engkaulah Nabi yang mulia, engkaulah bulan purnama, engkaulah harapan hamba, engkaulah belahan jiwa. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Cintamu tak akan sirna, cintamu takkan terdua, cintamu sepanjang masa, cintamu hirupan syurga. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Berdebar hatiku bangga, berdebar senang terasa, berdebar kerana cinta, berdebar gejala jiwa. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Sakitku indah terasa, sakitku kerana cinta, sakitku ingin berjumpa dengan Nabi yang mulia. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Okey, seterusnya inilah bulan yang nanti lepas tu dia tutup dengan Hamko Belana. Tapi saya tak biasa lead penutup Hamko Belana. Biasanya kakak saya. Lagu lain lah. Tapi ramai request Hamko Belana. Nak tunggu kakak saya. Boleh tunggu kakak saya ke? Nak tunggu. Tanya pula. Boleh tunggu kakak saya ke? Bawa je lah. Bukannya tunggu malam ni. Hari lain lah. Tak ada jawapan lah. Macam mana ni? Saya tutup dengan inilah bulan di nanti-nantilah boleh. Kan lagu Ustaz Izam juga kan? Tak payahlah Luqman, kau doa tak baik dekat orang, nanti datang tak baik dekat kau tau. Dia cakap mudah-mudahan FIP susah. Kau dah mudah-mudahan, lepas tu kau cakap susah pula. Salah tu. Dia tertinggal tak susah.
Ni dia senior Kak Ngah. Senior kos Kak Ngah. Aku gurau. Janganlah balik dekat aku. Biar. Tarik balik. Kau sebab kau dah bintang. Mudah-mudahan senang je. Amin. Tolong aminkan guys. Mudah-mudahan senang. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan saya. FYP nanti saya dapat nombor 1. Kerja nombor 1 terus. Nombor 1 Amin. Terima kasih semua. Cukup 40 orang, insyaAllah makbul. Okay. Inilah bulan dinanti-nanti. Muka surat berapa, moderator? Inilah bulan dinanti-nanti oleh semua perindu Nabi. Ahlan wa sahlan dari kami, Rabiul Awal yang diberkati. Rabiul Awal bulan bertuah, lahirnya Nabi penuh berkah. Diutuskan sebagai rahmah, menyampai risalah penuh hikmah. Marhaban ya Rabbi, marhaban syarul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Alam gelap dengan kezaliman, sembah berhala jadi ikutan masyarakat dalam kejahilan. Bangsa Arab berpuak-puak, minuman harian ialah arak. Orang yang kaya menjadi tamak, menindas yang miskin dan fuqara. Marhaban ya Rabbi, sifat dan tanda pada bahu insan mulia yang ditunggu. Kedatangannya sudah pasti kan menerangi alam ini. Wajiblah kita mensyukuri atas ni'mat dari ilahi. Marhaban ya Rabbi, marhaban syarul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Kurniakanlah hadapan melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah hadapan melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkata nasuci, agar dapat ziarah Nabi, beribadah di taman syurgawi. Marhaban ya Rabbi, marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Tutup dengan selawat Adnan. Okay, kita buat satu lusunan orang berjuang pada selawat Adnan. Terima kasih berkongsi rezeki. Terima kasih Muhammad. Terima kasih Muhammad. Abang ke apa ni? Terima kasih Abang Muhammad. Terima kasih Bang Faz. Terima kasih Bukhari Iqbal Mazlan.
Rizuman dan semua orang berkongsi rezeki yang tap screen, yang tu live saya hari ni, yang share live, yang repost. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okay. Okay. Allahu ya Allah ya Allah, Allahu ya Allah ya Allah. Malamnya bagai rahim merintis sayu, dihiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, memerah keringan mencurah tenaga. Okay. Muka surat 352, selawat al-Nani. Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadha الغلام الطيب الأرداني، هذا الغلام الطيب الأرداني. صلى عليك الله يا عدناني، يا مصطفى يا صفوة الرحماني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، هذا الغلام الطيب الأرداني. قد ساد في المهدي على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان، حتى أراه بالغ البنيان. أنت الذي سميت في القرآن، أنت الذي سميت في القرآن. صلى عليك الله يا عدناني، يا مصطفى يا صفوة الرحماني. الحمد لله الذي أعطاني ذا الغلام الطيب الأرداني، هذا الغلام الطيب الأرداني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Okay, saya dah tutup request tau korang. Seterusnya kita tutup dengan Almu. Ni Abang Ekal ke Almu? Abang Ekal kan? Abang Ekal. Jangan tiba-tiba tak jadi Abang Ekal. Tak ada orang ni Abang Ekal. Terima kasih berkongsi rezeki. Saya lupa. Terima kasih berkongsi rezeki. Terima kasih Abang Muhammad Nur. Abang Faz Boriron Bukhari. Terima kasih. Abang Hadif Fauzan, Iqbal Mazalan, Niel,
rahmat dan semua orang berkongsi rezeki yang tap-tap screen, yang live saya hari ni, yang share-share, yang repost, yang follow saya. Semoga dimurahkan rezeki dan memudahkan segala urusan. Mesti Allah bagi akak masuk syurga. Amin. Amin. Teranum. Hari lain lah kita teranum. Banyak kali dia ke tak Abang Haikal. Oh, dia tak ada dalam ni lah. Erin, tolong Erin, call. Dia kata nak almuk hari semalam. Dia kata semalam dia kata esok nak almuk. Tapi sebab semalam tak ada almuk, hari ni lah jadinya kan. Sautul Mawaddah, saya tak tahulah. Ada ke tak dianya? Almuk kat nanti dah ni. Kejap saya tunggu ni. Saya tunggu tukang baca almuk ni mana? Oh, tak suara dah saya. Habis saya live esok. Tolong seorang cari baikkan. Tolong call dia faster. Akak nak nombor berapa? Yang baik-baik, yang sopan santun. Mestilah nak nombor 2. Ainul yakin tu apa? Saya tak tahulah. Nanti saya cuba dengar Teranum. Ayat apa nak teranum? Wadu hai. Manja wadu hai. Orang lah dah penat dah dengar wadu hai saya. Doa yang tak main-main. Tak apa lalu main. Okey je. Amin insyaAllah. Amin. Semoga berbalik doanya. Diorang dah dengar banyak kali lah wadu hai. Selamat Hari Raya. Aku dah rasa berdosa doa yang buruk-buruk. Kau memang macam tu. Tak apa, gurau-gurau je. Terima kasih Ikmal. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Sunat orang berjuang kan baru habis tadi. Lawan rumah. Hadha min fadli Rabbi. Akak nak nombor berapa? Kan saya dah cakap. Yang sopan santun, yang baik-baik. Mestilah nak nombor 2. Yang lemah lembut. Dengan ibu saya cakap tu, ibu saya yang cakap. Abang kata jawab okey. Kejap lagi kita tunggu yang bacaan. So siapa yang nak borak dengan saya, kita boleh borak dulu lah. Dekat nak intern mana. Okey. Nanti aku fikir. Lembut sangat, betul. Terima kasih. Tapi nombor 2 keras kepala. Mana ada lah. Mana ada lembut je. Teranum kak. Tu akak je lah nak nombor 2, yang lain kurang sikit. Kan itulah, tu apa yang saya nampak lah. Sebab saya tengok diri saya ni macam okey je. Saya tengok anak nombor 2 yang lain, lain lah daripada saya. Dan anak mudah baik kan. Pantau kami tak ada malam ni. Kami dah penat dah kerja lembut. Nombor 2 dengan nombor 4 ngam tak? Sudah. Tak ada Tak nombor 4 tahu. mana? Okay. Bang Ekal. Okay guys, kita almuk dulu. Nanti kita borak lepas habis. Nanti kalau nak tanya saya apa-apa, tanya je. Assalamualaikum Bang Ekal. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz. Okay Ustaz, sila Ustaz. Apalah Ustaz? Okay, sila guys. Ni abang saya guys. Okay, sila Bang Ekal. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط
مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Amin amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih abangku. Sama-sama Kak Ngah. Selamat Hari Raya Baikal Maaf Zahir dan Batin. Selamat Raya juga Kak Ngah. Bekerja ke Raya ni? semua. Ke sempat beraya? Raya hari ni cuti. Oh, raya hari ni. Besok Alhamdulillah. sama jadak. Okay guys, jangan lupa jumpa follow abang saya. Orangnya sangat handsome, masih single. Boleh Promote pula dah. Duit banyak kan? Berkumpul-kumpul duit. Pergi follow. Okay, terima kasih Baikal. Sama-sama. Bye. Terus keluar. Okay guys, kita sambung perbincangan kita tadi. Tadi korang nak tanya saya apa? I start malam sampai 9 sampai 10.30. Ada nak tanya saya apa-apa ke sebelum saya end? Selain tanya saya anak nombor berapa lah. Sama-sama. Kak Long kerja? Kalau kerja. Tengah bekerja lagi. Bagi satu Taranum, Masya Allah. Taranum lah. Saya biasa buat Taranum yang semua orang dah dengar. Orang dah penat dengar Taranum saya. Bila nak kahwin? Ya Allah, tengah belajar lagi. Cuti sampai bila? Saya masuk balik mungkin bulan saya masuk balik ujung bulan 6 ni. So tinggal lagi sebulan. Tak sampai sebulan lah tinggalnya.
mantanku. Aku gak ada mantan sih. Takut. Ar-Rahman pula. Lepas Tarannum Ar-Rahman pula. Nanti. Kakak macam makcik saya ya ke? Kena salam makcik. Tengah kasi dah lagi ke? Tak, dah habis dah. Dah tutup dah. Ni tengah buat sesi Q&A. Tanya apa guys? Kalau tak salah saya Angel lah. Banyak pula Tarannum. Saya tak reti Tarannum lah guys. Cuti berapa hari? Cuti apa tu? Saya kerja ke? Ya, saya dah kerja. Selalu end jam 10.30. Umur berapa? Muda lagi. Rugi siapa tak tengok story saya semalam. Saya send surat hospital. Ada umur saya kat situ. Saya tak tutup. Sebab ramai yang tanya umur kan. So saya tak tutup. So jadi macam sampai nampak. Yang tak tengok dengan teliti makanya tak nampak lah. Umur berapa start bertarannum? Kasih dah ni. Dari kecil-kecil lagi. Kecil-kecil 5-6 tahun macam tu. Tarannum Jelaka ke Nahawan? Ya, kalau Kasidah tu dari kecil lah. Kalau Tarannum tu dari umur 5-6 tahun saya ikut kelas kakak saya. Tentu kakak saya dah jam berapa. Dah boleh lari belum Angah? Lari boleh dah. Tapi dia kalau duduk kan, kalau macam nak gerak-gerak kaki tu rasa lagi sakit. Tapi kalau macam berjalan dia okey. Tapi kalau macam ni kaki kan nak pusing-pusing macam ni tak boleh. Sakit lagi. Siapa nak tahu umur Anis PM semalam sempat screenshot. Ya Allah, pakai screenshot takut betul. Kaki okey dah ke bengkak tak? Kaki saya dah tak ada bengkak dah. Cumanya dia dalam proses nak sembuh kot. Kalau macam ni nak buat pusing macam ni tak boleh. Sakit lagi. Tapi kalau jalan okey je, boleh je jalan. Amin. Terima kasih bangku. Dah habis. Belajar ke kerja? Saya tengah belajar dan saya tengah kerja. Saya tengah belajar. Sekarang saya cuti SEM, saya kerja sekejap. Ustazah ke? Tak. Tidak, jauh sekali lah nak cakap ustazah tu. Belajar apa? Saya kos bahagian halal. Doakan saya diterima JAKIM Macam dekat uni ke? Dekat uni lah. Dekat mana lagi? Shift petang ke? Ya, shift petang. Minat kasi dah ke? Minat. Tarannum bagi. Ya Allah, saya tak perlu Tarannum lah. Saya tak reti pun. Okay, bye Kak Alia. Terima kasih join. Tiga beradik ya. Sama-sama. Okay. Ada lagi ke soalan? Dah krik dah komen saya. Kalau tak ada saya nak end dulu. Mesti akak nak nombor 2 kan? Ya. Masuk belajar balik bila? Hujung bulan 6. Kali ni cepat. Biasanya kan cuti 3 bulan lebih kan. Tapi kali ni cepat. Sekejap je cuti. Nak masuk dah. Saya balik hari tu bulan 5. Bulan 5 saya balik. Hujung bulan 6 dah masuk. So sad. Tapi tak apalah, habis cepat. Kian Sam tengah live Dia tengah live Bu? Dia ni tengok dia tengah live, dia masuk sini. Dia nak kena tumbuk. Kian, pergi fokus. Pergi fokus. Good luck Sanima. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Doakan FYP saya mudah-mudah. Nanti saya nak tanya tau pasal FYP kalau saya tak tahu, macam saya tak faham. Ni sumber rujukan saya akak dengan Luqman je lah. Tengok tu. Guys, dia tengah live guys. Tengok dia bagi emoji apa. Sama dengan dia. Kau ambil apa? Dah cakap tadi.
Akak following saya blog boleh Apa? Nak suruh saya blog awak ke? Boleh je. Cuma macam saya macam ikan. Terima kasih ayam. Terima kasih ayam. Macam ikan. Alah ya. Kenapa? Cuma macam Can. Kira serabut lah Keon. Lagu kemarin tadi dah bawa dah tadi. Cepat guys, ada lagi ke soalannya? Soalan macam selamat hari raya kaki dia ingat lagi malam tu suruh dia turun. Oh ya ke? Dia tu dendam kuat mama, kena hati-hati. Dendam dia kuat Dia kalau salah tu orang buat 3 tahun lepas dia masih ingat. Apatah lagi 3 hari lepas. Tu. Malam tu ya. Following saya, kenapa dengan following awak? Dah habis dah kasih dah. Selamat Hari Raya semua. Waalaikumsalam, salam kenal. Bila buka braces? Habis intern kat braces. Tahun depan mungkin dalam bulan 5, bulan 6. Taklah. Tahun depan. Tahun depan bulan 12. Taklah, tahun depan bulan 5. Bulan 5, 6 macam tu sebab saya 2 tahun setengah. Bila buka gigi Meh, aku buka gigi Hang dulu. Kira buka situ lah dia ni kan. Dia tengah live tu. Nama abang Meh okay saya. Ui, takutlah Jaafar. Ustaz Afi tanya. Mana? Sebab depan jadi ke fly. Tak jadi Ustaz. Sebab saya baru keluar takwim SEM baru. Saya masuk awal. Sepatutnya kalau ikut masuk bulan 8. Tapi masuk bulan 6. So saya hold dululah. Saya tak nak kacau SEM 5. So mungkin lepas habis SEM 5. Lepas tu lepas habis intern. Baru saya set tarikh balik. Doakan aku tak tahu asal aku ingat dekat. Kau jangan dalam ni lah. Semua korang semua. Kita sama-sama doakan Luqman supaya dia move on. Hidup dia tenang, aman, damai. Jangan lupa doakan juga ayah dia supaya sentiasa sihat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Korang sila amin doa saya. Pandai baca Al-Quran. Tak payah ajak yang lain. Biarlah aku ajak yang lain. Biar 40 orang makbulkan 40 orang aminkan doa. Apa cakap apa? Pandai baca Al-Quran ke? Ya. Pandai baca Quran ke? Dia baca tak boleh diam lah Kion. Kion ni dia tengah live dengan orang lain ke guys? Kenapa dia dengar apa yang saya cakap? Dia tengah live dengan orang ke? Macam mana dia boleh dengar apa yang saya cakap? Amin. Semoga straight. Cantik. Ya Allah, muka busuk guys. Tak ada apa ni Orang Malaysia ya. Waalaikumsalam. Yelah, dia tengah live. Ya, cakap dia tengah live. Keon tengah live. Keon. Agak pernah cover yang Taibah? Tak pernah. Banyak kali lah awak. Reti baca. Reti. No, tak pakai purdah. Kenapa? Saya memang asalnya tak pakai purdah. Tak wajib kan. Ibu saya tak bagi pakai purdah. Ibu saya tak bagi. Takut saya merosakkan image orang-orang lain yang berpurdah, yang perangainya baik, sopan santun tu. Akak bagi tips Taranum. Nak bagi tips saya pun tak erti Taranum. Waalaikumsalam. Mana Muhammad tak ada. Dah masuk bilik. Nampak penat tadi dia tolong korban lembu. Dulu belajar mana? Dulu tu maksudnya menengah ke? Kalau diploma saya tengah belajar lagi. High school. Qasidah baru habis.
Hafal Al-Quran ke? Macam tu lah. Waalaikumsalam. Umur berapa? Teka-teka. Tapi saya masih muda lah. Dia kalau tengok muka, ramai kata 24, 25. Tapi tak pun. Muda lagi. Belum 20. Akak Hafizah ke tak Hazizah? Saya Haziza. Saya tahu. Hai Mak Maliki. Tak apa, kita rahsia-rahsia. 19 kan Nyomen? Taklah, mana ada. Saya belum 25. Belum 24 lah. Belum 23. Dan belum 22. Dah habis-habis. Saya tak nak jawab dah. Saya dah post story hari tu. Yang tengok, yang nampak je nampak. Siapa yang meneliti baik-baik surat hospital tu, nampaklah umur saya. Saya sengaja je tak tutup sebab korang sibuk nak tahu umur saya kan. So saya macam okay, tak apa saya tunjuk, tapi yang nampak je nampak. Yang betul-betul tengok story saya tu nampak lah. YTJT. Belum 20 Okey lah, disebabkan 440 orang, lagi beberapa bulan lah nak 20 dah. Buat masa sekarang masih 19. 14 hari bulan 7 baru masuk 20. Tapi tu lah, 14 hari bulan 7 tu saya dekat asrama. Saya tak dapat nak celebrate birthday saya. Tapi kalau ada yang nak datang buat surprise dia kata 14 saya, boleh. Minta doanya ya kerana saya sakit jantung. Semoga dipermudahkan segala urusan. Sihat-sihat selalu. Ya, sama. Serius lah. Rindu Mahdinah. Udah tadi. Esok pula Pukul 9 masuk. InsyaAllah ada. 100 kan? Apa 100? Akak anak nombor berapa? Yang baik, sopan santun, berakhlak mulia. Lagi sekali saya kata anak, kalau korang tengok dalam family tu, dalam adik-beradik dia tu, anak yang baik, sopan santun, berakhlak mulia, korang rasa anak yang keberapa? Mesti anak yang kedua. Yang baik, cakap lembut-lembut, sopan santun, yang tak baran. Yang baik lah, nombor 2. Tu mesti anak nombor 2. Anak kedua lembut. Ya, betul. Yang lelaki tu nama apa? 3. Bila birthday? Astaghfirullahalazim. Saya baru jawab tadi. Hai. Sekejap guys. Nombor 4. Nombor 4 K-On pula dah. K-On anak orang lain. Ini tahun kedua saya buat live. Masa tahun pertama saya buat live, masa tu saya macam tengah up lah. Masa tu live ramai orang. Saya dapat hari-hari tak stop ada sampai rumah. Kejap sampai. Lepas tu mulalah nak meneka. Siapa bagi, semua bagi. So saya akan unboxing ada yang orang bagi tu dalam live lepas kasih dah. Time-time macam ni lah. Tapi lah, tahun ni dekat asrama. Duka ceritanya. Okay, selamat Hari Raya. Tidur. Jadilah diri sendiri, ramai orang kampung menonton. Tengah jadi diri sendiri ni. Tak ada fake. Jadi saya tunjuk je perangai saya, supaya orang jumpa depan-depan tak terkejut lah. Duduk negeri mana? Selangor. Selamat menjamu selera. Hai Husnina. Selamat Hari Raya Azfa. Kampung mana? Kelantan, Terengganu.
Okay lah, saya nak end dah lah. Ada soalan lagi ke tak ada dah? Saya end dulu ya, kita jumpa esok sebab esok saya kerja. Kita jumpa esok pula insyaAllah esok pukul 10. Esok pukul 10 sampai 11.30 insyaAllah. Pukul 10 tau, pukul 10. Jangan tunggu pukul 9, nanti penat nak tunggu. Pukul 10 insyaAllah sampai 11.30. Terima kasih semua. Maaf salah silap. Baik. Doakan segala urusan saya dipermudahkan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih berkongsi rezeki tadi yang tap screen, yang live saya hari ni, yang share, yang repost. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.